Peniaga-peniaga dalam bulan Ramadan, bagaimana anda uruskan modal dan keuntungan bisnes anda? Boleh tonton video ini sampai habis dan save untuk rujukan anda pada bulan Syawal nanti. Pengalaman saya sebagai salah seorang peniaga bulan Ramadan, sales berganda lebih besar dari bulan lain. Tetapi kesilapan saya dulu, duit memang banyak, tetapi bila sudah habis bulan Syawal, duit yang banyak susut dengan jayanya. Modal entah ke mana, untung tak nampak. Apabila saya mula kenal simpanan emas, saya pastikan berniaga pada hari biasa, saya akan simpan sekurang-kurangnya RM100 dalam akaun emas Gap. Pada bulan Ramadan, saya masih akan buat benda yang sama, cuma selepas raya, saya akan pastikan saya kira terus berapa modal yang saya keluarkan, berapa kos operasi dan berapa keuntungan berniaga. Modal berniaga saya asingkan dan terus bekukan dalam bentuk emas untuk saya pusing modal berniaga tahun depan. Keuntungan saya simpan 50% dalam bentuk emas dan 50% lagi saya agihkan sebagai bonus raya. Dengan emas yang saya simpan, tahun depan saya boleh pajak emas tersebut untuk modal bisnes dan saya boleh buka satu lagi tapak berniaga dengan keuntungan yang sudah saya bekukan. Semoga perkongsian saya memberikan anda manfaat. Bagi yang berminat untuk mulakan tabungan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.